Hey subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faris Sunil Motor Vlog. So untuk video kali ni aku nak share dengan korang semua tentang is the thing, orang yang untuk berbadan besar lah. Aku tak nak sebut lah perkataan GEMOK tu. Aku akan sebut orang berbadan besar lah sebab personally aku badan besar. Dan personally juga aku memang impian untuk memiliki motor ni, tapi itulah disebabkan saiz badan yang agak besar. So mungkin video ni ramailah yang akan will be affected sebab orang kita kan ramai juga yang besar-besar tapi minat motor ni, tapi orang kata macam motor ni tak sesuai lah sebagainya. So dalam video ni aku nak share dengan korang semua. Jadi this will be the one of the content. Okay, jadi jom let's go. Macam biasa lah kita punya video keluar diuk, kita payung dulu, tengok keadaan selamat. Okay, hai. Woo! 220. Dah cukup dah. Aku dah payung tadi. Sepintas lalu aku tengok tadi dapat 220 dah cukup lah Aku bukan jiwa kelajuan sangat pun, aku jiwa touring. Aku bukan jiwa kelajuan. Okey lah, cukup kita santai-santai. Okey. So, walau pecah. Apa itu sudah jadi Type R pecah. Makan modal. Okay, so aku nak share dengan korang semua. For the first thing ni adalah pasal impian lah. Kita cerita pasal luaran lah. Motor ni memang ramai yang berimpian untuk memilikinya. Dan personally diri aku pun memang aku berimpian lah untuk memiliki motor-motor sport bike ni. Sebab kalau kita throwback kepada aku punya zaman kanak-kanak dulu, motor yang paling aku nak sekali dalam aku punya hidup ni adalah Honda CBR 600 RR. Itu yang paling aku nak Sebab apa? Sebab exhaust dia punya buah buntut kan. Exhaust buah buntut dia tu memang sangat-sangat mengancam kehidupan aku. Sampaikan aku print, sampaikan aku tampal dekat bilik kan, dekat katil. Kan dulu kan katil dah berdeka kan. So aku tampal tidur katil bawah, so tampal dekat bilik atas hari-hari. Dah kata semoga aku dapat memilikinya satu hari nanti ya. Dan end up aku pilih touring. Dan adakah impian itu terkubur? Tak, masih ada. Kalau ada rezeki memang aku akan sambar satu. Tapi realitinya motor ni dia tak semudah seperti yang korang sangkakan lah. Okay, sebab apa? Sebab memang impian kita nakkan motor tu, memang impian kita nakkan feel atas motor tu. Tapi untuk realitinya, motor ni untuk orang yang berbadan besar mungkin akan ada masalah sedikit lah. Daripada segi penunggangan, daripada segi riding experience tu, kau akan jadi isu sikit lah. Okay, tapi namun apa-apa pun minat korang. Aku tak kata benda tu salah ataupun benda tu tak betul. Tidak. Tapi dia duit korang kan. Korang yang beli motor ni harga RM60,000 kan. So korang punya duit, korang punya minat, korang yang nak kena laburkan duit korang. So bagi aku tak ada masalah. Tapi untuk orang badan besar akan ada masalah tersebut. Kita jangan cerita lah racer-racer orang-orang Eropah yang badan besar-besar tu apa semua. Diorang tinggi tau. Diorang badan tak besar, diorang tinggi, diorang fit. Kaki diorang, aku rasa diorang punya peha sama dengan keting aku, tahu tak? Peha diorang sama dengan keting aku. Mana boleh? Lain, susah. So diorang memang betul-betul fit. Diorang memang betul-betul boleh bawa motor racer. So bila aku dah bawa motor-motor macam ni, baru aku tahulah kenapa racer-racer ni perlu kurus dan perlu fit. Kurus saja tak membantu, korang kena fit sebab motor ni memang dia lain lah. Cara pembawakan experience semua lain. Pada penunggangan motor ni aku boleh cakap terang kat korang semua,
untuk orang yang berbadan besar, mungkin korang akan ada masalah sedikit dekat korang punya bahagian pump ni lah. Okay, bahagian pump ni sebab kita berharap penuh kan dekat badan kita. Kita akan berharap penuh, jadi kita akan menekan sikit lah kita punya pump. Dan so far aku ride dengan motor ni tak jauh pun. Aku pergi Genting, Batang Kali tu je lah dengan Azmi kan. Tak ada ke mana-mana sangat pun dengan motor ni, sebab musim-musim tak ada masa banyak sangat. So kita dapat feel cornering apa semua. Tapi aku boleh cakap motor ni dia different tau dengan Ninja 250. Ninja 250 tu aku boleh cakap dia selesa untuk kau bawa jalan jauh. Tapi hari ni untuk diri aku rasa macam akan ada isu sikit lah kan. Sebab masa aku ride dekat itu Genting pun pinggang aku tangkap juga. Pinggang tangkap, leher tangkap. So untuk diri aku mungkin aku akan rasa kurang sikit lah dekat motor ni. Dan daripada segi performance, yelah sebab badan besar kan, korang badan besar, berat lebih 100 kilo. Macam aku boleh dikatakan lebih 100 kilo lah. Lebih 100 kilo. Okay, so daripada segi performance, aku tak rasa motor ni ada masalah untuk bawa orang berbadan besar. So korang just pulas je macam ni kan. Ini kat gear 6, RPM 7. Kau pulas je dia bagi. Walaupun kau akan nampak dia macam ada delay sikit kan, dia macam ada delay sikit, tapi bagi aku it's okay. Tak adalah kau rasa macam dia terlalu teruk sangat lah, macam delay gila-gila, tak ada lah. Contoh macam ni kan, RPM 7. Okay, ni sebab kita tengah turun bukit ni. Kita naik bukit lagi. Nampak naik bukit. Okey je, naik bukit okey. Buka. Dia bagi je. So untuk performance issue, okey, untuk performance issue bagi aku tak ada masalah langsung untuk korang berbadan besar yang berat lebih daripada 100 kilo untuk bawa motor ni. Tak kisahlah kau nak bawa harian ke nak apa ke, tak ada masalah daripada segi performance dia. Dan juga daripada segi handling, aku berterus aku cakap motor ni memang ringan. Untuk kau ke kanan, untuk kau ke kiri sangat mudah. Kau kepit je tank ni, kau kepit tank. Contoh kau nak ke kanan, kau tarik dia ke kanan. Kau nak ke kiri, kau tarik je dia ke kiri. Dah, easy as that bro, easy as that. Kau badan besar tak ada masalah. Bagi aku tak ada masalah dari segi performance dengan handling dia. Mantap mantul punya. Itu adalah orang kata apa, dia punya isu lah. Pasal orang badan besar ni selalunya, untuk aku lah, masalah aku juga daripada segi benda-benda tu semua yang aku akan cuba titik beratkan lah. Sebab ramai sangat orang yang minat motor ni. Sebab harga dia pun dah murah. Dan maintenance pun boleh dengar lah. Motor Jepun so far kau tak payah risau lah motor Jepun ni. Okey je motor Jepun ni. Sekejap, aku nak kena lari pada lori-lori ni semua. Ini semua bahaya tu. Ini semua bahaya. Kau sabar ya, aku nak lari sampai semua lori depan ni. Sekejap. Alright, so kita dah lari daripada lori-lori tadi tu. Sakut aku lah lori ni, menakutkan. Tak boleh tu lori ni, bahaya. Dangerous. So sebagai seorang yang badan besar, aku rasa korang boleh. Bagi aku bukan tak boleh. Boleh je korang nak memiliki motor ni. Tapi korang kena ada inisiatif diri untuk, mungkin korang kena lost weight sikit lah. Korang kena lost weight sikit. Ataupun korang kena buat something lah dengan badan korang tu. Dan aku rasa mungkin kena hilangkan kebesaran ukur lilit perut tu lah. Aku rasa perut tu je yang main masalah besar. Sebab motor ni dia, Engkau motor sport bike ni, kau macam bersemadi dengan motor ni tau. Kau macam kau peluk dia. Kenapa orang-orang touring ni, bukan aku nak kutuk para touring ni kan. Tapi orang-orang touring ni, kita punya perut tak kena tank bang. Orang-orang touring perut tak kena tank. Yang ini perut kena tank bang. Bila perut kena tank, itu yang datang senak, itulah yang datang sakit, itu sakit ini. Sebab bila perut kau dah besar, jadi tulang belakang kau tu kena bekerja keras, stres lebih untuk bendkan badan korang tu. So
perut akan jadi masalah. Tu ada versis. Ada versis biji. Okay, kau tengok versis ni Kau tengok versis ni ni versis oren. Keluaran selepas aku punya motor 2018. Okay, kau tengok walaupun abang ni kurus, mantap, tapi perut dah kena tank bang. Ini perut kena tank. Jadi bagi aku, korang kena do something lah. Kalau kata korang masih nak meneruskan perjuangan untuk memiliki motor sport bike ni. Tapi aku bercakap motor ni memang super friendly, beginner friendly. Korang boleh bawa, tapi kena jaga-jaga dekat power lah. Sebab motor ni bukanlah susah sangat nak kawal. Senang je nak kawal dia, easy je nak kawal dia. Macam ni kan, kona masuk je, kembang kaki sikit, tangan kena kat siku macam ni, kena kat siku. Okay, kena siku, tolak, tarik, turun. Untuk orang yang berbadan besar, boleh je, boleh lah. Kalau kata korang memang betul-betul minat gila-gila punya minat, dan aku syorkan korang beli je lah. Sebab minat ni dia mengatasi segala-galanya. Korang pernah tak dengar ayat tu? Minat mengatasi segala-galanya. So kalau kata korang sakit pinggang ke, sakit leher ke, apa ke, penunggangan tak seronok ke apa, korang boleh lenyapkan benda tu semua sebab minat punya pasal. Alright. So aku benar nak sampai ni. Mana si mana dah member aku tu? Biar dululah. Aku nak pergi depan tu kejap, dekat GG Coffee. Okay, so last but not least, patut ke korang teruskan impian korang lepas korang tengok video aku ni? Okay, dia macam ni lah aku beritahu korang Dia setiap masalah, setiap isu, dia ada jalan penyelesaian dia. Okay. Dan kalau kata korang nak selesaikan masalah tu, korang kena ada push factor. Okay, kena ada push factor. So apa yang korang boleh buat? Korang minat, beli dulu motor ni. Beli dulu, pening kemudian. Okay, beli dulu, pening kemudian. Maksudnya bukanlah pening bayar ke apa, nak kuruskan badan ke, nak cari gear sesuai ke apa semua tu, itu boleh pening kemudian, tak ada masalah. Kalau kata korang betul-betul minat lah. Tapi kalau kata korang ada isu macam Faris, patutnya aku pergi ke touring ke apa bagi aku korang boleh cuba untuk minat ke arah benda lain lah. Tapi kalau kata korang nak try dulu, mana GG Coffee? Kiri ni kan. Alamak, terlepas depan tu. Mana kiri ni kot. Alah, kena U-turn lah. Aku rasa kedai dekat dalam ni lah tadi. So kita masuk kanan dulu, lepas tu baru kita U-turn lah. So kalau kata korang berminat, korang boleh buat lah benda-benda tu semua. Okay. So kalau ada sebarang persoalan, boleh sembang, boleh cerita dengan aku nanti, insyaAllah. Dan kita jumpa for the next vlog. Dan itulah benda yang aku boleh cerita kat korang semua. So ride safe, be safe. Jumpa korang for the next vlog. Bye bye. Peace out. Assalamualaikum. Ciao. Bye bye.